Setiap insan mempunyai sejarah. Setiap kisah mempunyai hikmah. Ini hikmah di sebalik kisah. So kita tak boleh just macam nanti Allah aku buat je, nanti at the end of the day aku mati Islam masuk syurga apa? Macam mana kalau orang cakap aku baik apa? Cukup kalimah tauhid cukup tapi aku baik. Jom Ali. Orang baik orangnya. Jangan Ali. Ya kak. Adakah orang ni baik? Baik. Hantar dah dakwah. Tapi aku baik apa? Aku tak kacau orang. Okey lah. Macam at the end aku tahu aku Islam, nanti aku mati Islam, aku masuk syurga juga apa? Kalau kau Islam. La ilaha illallah. Macam? Kaif, how? Macam mana hantar nak, macam Ana rasa confirm mesti ada orang hantar all this while orang aku ikut je, tapi aku baik pun, aku tak kacau orang pun, aku tak menyusahkan orang. How? So, how? Ladri. Ladri. To me pasal orang selalu gunakan this hujah, like apa tau, macam I'm a Muslim, as long as aku mengucapkan la ilaha illallah, aku masuk syurga, pasal la ilaha illallah kunci syurga. Then I will tell them, bila kau ada kunci tu, kau nampak ada gigi. Dan so kalau gigi tu lain, kekurangan, kau try lah buka pintu. Tak terbuka guys. So para ulama mengatakan gigi tu adalah the conditions. The 7 conditions. Syurut. So kalimah tauhid ni dia perlu diikuti dengan syarat-syarat dia, the condition. So there's this one syair yang ada ulama yang susun I got ask you before, right? Yeah, so the syair it sounds a little bit like al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah wa faqqakallah lima habba. So al-ilmu, nak kena ada ilmu. Kalimah tauhid tu yes, tapi nak kena ada ilmu. Yes, correct. Nak kena yakin. Nak kena yakin dengan kalimah tauhid tu. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu, nak kena terima kalimah tauhid tu. Some people just say je tapi tak terima. Allah suruh buat ni tak nak buat. Tak terima tu maknanya. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyad, submit guys. Sebagai hamba, kau kena submit kepada Allah. Correct. Berapa banyak di antara kita yang mengaku Allah tu Khalik, Allah Master, aku hamba. Guys, solat, Allah suruh solat, tak solat, tak submit. Tak boleh lah, bos tak kasih. Nanti bos marah. So tengok, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma'khulu wasidqu, membenarkan kalimah tauhid tu. Wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Ikhlas. Kalimah tauhid tu harus mengamalkannya dengan ikhlas, dan mahabbah, kena ada cinta dengan kalimah tauhid. Bila cukup syarat ni, kan, ni 7 syarat ni, maka terbukalah pintu syurga yang kau nak gunakan. I feel this is maybe possible one of the reason of tadi anda tanya kan, why do people when he draw they feel fiery, excited, macam nak sampai. Maybe one of it because they love. They love and they gain the knowledge and they love and they trust and they put wholehearted. Example macam anda cakap, anda solat tapi you don't know the meaning. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi lepas tu istighatsah. You ask help from the dead person. So, yalah. Lafaznya lain, perbuatannya lain. Correct. Kemudian ada ulama yang mengatakan ada syarat yang ke-8. That is apa tahu? To deny everything, peribadahan hanya kepada Allah. Taghut. Deny taghut. Pasal at the end of the day guys, kita tak boleh cakap apa tahu, aku Islam hanya kerana aku melafazkan. Yalah, level awal memang gitu. Macam kita cakap, dia ada level. Pasal nanti orang cakap, ada apa orang yang kira baru masuk Islam, tak sempat solat, pergi perang, syahid. Itu lain. Okay, that is a different context guys. Korang yang kira lafaz kehidupan harian lain. Tapi korang cakap pasal tu. Tapi ada hadis kan yang pasal the first 3 people yang masuk neraka. Oh yes. Apa? Scholar? Qori, ada 2 hadis ya, scholar, Qori and Syahid. ada So, yang penderma juga. penderma, yes. So scholar penderma dengan yang syahid. So dia mati syahid. Consider he went to war. Dia pergi perang. Allah tanya, kau mati syahid macam mana? Pasal aku pergi perang fisabilillah. So aku mati. Tak, kau tipu, kazam. Kau tipu, you like. Kau pergi perang, kau nak mati syahid pasal jadi orang bersebut-sebut nama kau meriam. Oh, si fulan dia mati. Dan kau telah mendapatinya. Dan masuk, dia kena campak masuk neraka. So, memang betul. Ada orang tu dia baru masuk Islam, sesuatu perkara berlaku kepada dia, dia belum sempat sujud, tapi kerana dia masuk Islam betul-betul sincere for the sake of Allah, bismillah ta'ala Allah masukkan dalam syurga. Tapi kita ni dia bagaikan kira kain yang putih yang disucikan, bersihkan. And itu pun is a special case. Pasal apa? Dia betul-betul. For example macam ada orang tu dengar cakap, before I die if I revert Islam. Nak tipu kan. Kalau dia macam dia nak RSVP okay, I enter Islam.
Tapi dia dalam hati dia is tak ikhlas. Kalau dia mati, orang cakap, oh dia ni mati syahid. Dengan depan Allah dah lain. Betul. So kita punya it's innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. So Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa amriyatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau kita tengok hadis tu Nabi SAW mengatakan barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dia repeat Nabi repeat. Yes. Siapa hijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrah kepada dunia dan wanita yang dia nak nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi tak repeat pada apa yang dia hijrah tu lah. Ya, Nabi tak repeat dia hijrah kepada dunia dan wanita yang nak nikahi. Kenapa? Kenapa tak repeat? Pasal it's something that is small. Benda yang remeh. Tak payah cakap lagi. Tak payah cakap lagi, tak payah repeat. So, ni mana kita dapat kefahaman ni? Of course lah, bila kita belajar lah kan. So, para ulama mengatakan, asatizah menjelaskan kenapa Nabi repeat kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasul, tapi bila part dunia dan wanita, Nabi tak repeat lagi. Kerana itu menunjukkan hijrah kepada Allah dan Rasul agung. Tapi hijrah kepada dunia dan wanita yang kita nak pursue, something that is not agung di sisi Allah dan Rasul. So something to take note guys. Apabila Nabi repeat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala repeat, ada the essence, ada keberatan. Pasal Ana dulu, Ana pernah tanya, cakap banyak ulama yang ajar kita dia cakap Quran tu very special. Dia tak akan konsep there's no repetition atau to the point there's no macam kita tak boleh, of course kita tak boleh repeat make something similar. And at the same time setiap perkataan dalam Quran tu special. And then Ana pernah baca macam apa yang asal ada repetition macam kadang-kadang macam Allah keeps repeating. So when Allah repeats, ulama explain, so when Allah repeats ada sebab. Ada sebab. Yes, ada sebab. So to the point, tengok berapa kali Allah repeat. Tapi kenapa ramai tetap yang masih ungkal, masih yang tak realise. We need the repetition. Pasal apa? Reminders. Yes. So it goes back. Bila orang remind, terima. Yes, seperti mana yang Allah katakan dalam Quran, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkan kerana peringatan sangat bermanfaat kepada orang yang beriman. Nah, Allah tak cakap apa, wa'allim. Allah tak cakap dan ajarkan. Kenapa? Kadang-kadang pernah tak korang dengar podcast ni kalau kita tengok komen masya-Allah, Allahumma barik lakum, ada di antara korang yang kira apa tahu? Keluarkan dalil. I mean say something yang kira apa yang kita mention. Korang dah tahu guys. Korang dah tahu. Kita di sini bukan nak ajar, tapi kita di sini wadzakir, atas firman Allah, kita di sini mengingatkan diri kita sebelum korang. Allah tak suruh kita ajar korang. Tak, korang sebenarnya tahu guys. Tapi Allah cuma suruh kita ingatkan. Jadi itulah kita. Korang ingatkan kita, kita ingatkan korang. Itu tugas kita. Ad-dinu nasiha. Ayuh. Liman. Arba'in. Hadis Hadis arba'in. lillah, Kepada Allah. kepada Allah, kepada ana lupa lagi dua, dan last kepada imam, a'immah, kepada para a'immah. So hadis ni pun kira ada penjelasannya. Macam orang cakap ad-dinu nasiha lillah. Apa cerita kita nak nasihat Allah? Betul tak? Apa cerita kita nak nasihat Allah? That's when kefahaman bahasa Arab tu harus masuk. Kerana word nasihat ni dia sebenarnya mensucikan. Nasihat ni, ad-dinu nasihat ni, kita nak nasihat Allah bukan, tapi kita nak mensucikan Allah. Bila orang datang masukkan kesyirikan kepada Allah, nak merosakkan kalam Allah, nak merosakkan asma Allah, kita harus ad-dinu nasiha, mensucikan Allah. So bahasa Arab sangat penting. Kita bukan expert, kita pun bukan faham. Kadang-kadang mungkin orang tengok macam faham, tapi kita dapat ni macam kita cakap, bukan daripada kepala otak, bukan daripada hati, bukan daripada kocik kita, tapi daripada guru kita. Daripada apa yang kita belajar. Jadi kita kat sini ni not calling you guys to us tau. Kalau korang rasa kita calling korang to kita, no. Kita nak cakap apa tau? Apa yang korang tengok ni adalah ciptakan daripada para guru kita. Jadi kalau korang rasa apa yang kita sampaikan ni ada dalil, ada hujah, mana diorang belajar? DM kita. There's advice from a brother, our Ikhwan from Madinah. They are studying in Madinah. Barakallahu fihim. Dia cakap, knowledge, when you seeking knowledge, you don't look at the icon. Be it scholars, be it Sheikh Kabir and everything. Important is the knowledge that they hold, what diorang sampaikan. What diorang sampaikan. Kalau Allah, kalau Rasul. Anything, kalau Sheikh, kalau ulama, kalau ni, kalau Tok Syekh, kalau apa? Kalau Tok Wali, Wali boleh terbang. This one, I think, for me, I reject lah. Because there's no, it is a lot of fantasy stories lah. But, yalah. Kita would say that apa tahu, kadang-kadang masyarakat kita ni dah terlalu lama hidup dalam kalangan orang-orang yang banyak sangat cerita-cerita mistik.
Cerita-cerita yang kira macam syok bila kita dengar. Macam something yang rare. So, just be known, macam what I mentioned earlier, kalau korang dapat satu cerita tu please, relate back guys kepada sirah. Correct. Nabi, para sahabat perjalanan. Aku kasih contoh je, very prominent. Perang Uhud. Kebal. Cerita masalah kebal. Siapa yang tak suka nak jadi kebal? Betul tak? Tapi pernah tak korang fikir, orang claim aku pakai ayat Quran ni, amalkan ni, baca ni, gerbuk, jadi kebal. Orang datang tahan pam. Guys, kalaulah ayat tu yang kau amal tu kan, Yes, balik kan ayat yang korang amal tu betul lah boleh buat kebal. Orang yang membawakan ayat tu kepada kita yang sepatutnya kebal guys. Pakcik Rasulullah tak mati saya. Salam. Hamzah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya diorang yang kebal kan Orang buat tak akan kita. mati. Kalaulah korang rasa itu diorang belum fine lagi, aku punya guru dah jumpa dia punya key. Wow. Ayat Masya-Allah. Tapi speaking from experience kebal ni exist ke tak? People you say apa? Kau tak pernah go through, kau tak pernah rasa. Aku bukan nak cakap kira kau harus go through something. Kau perlu ke untuk menjadi kafir untuk beriman kepada Allah? Tak perlu ke? Kau tak perlu kufur kepada Allah untuk beriman kepada Allah. Kau perlu belajar. And kira maaf cakap lah, kira aku terus terang cakap, agree that kekebalan ni exist. Ada. But apakah benar ia datang daripada Allah? Siapa yang dapat buktikan? Mana kau tahu dia bukan datang daripada jin? Ada kebal, ada yang sebal. Ada yang bebal. Mana satu kat kita? Tapi aku cakap, aku tak nafikan. Ada yang kebal guys. Ada yang kebal. Maaf cakap juga. Especially dalam dunia masyarakat lah. Aku favourite masyarakat. So, ada juga hamba-hamba Allah yang kira mengamalkan kira apa tahu, ilmu-ilmu yang korang kalau nampak kat ni bushido lah orang cakap kan. Bullshit do wallahu alam lah kan. Tapi kira yang that kind of yang macam boleh angin, this kind. Exist ke tak exist? Betul tak? Mungkin benda ni memang exist, boleh exist. But aku personally lah, pernah ada orang kira PME lah kan. Dia saw me into masyarakat kan. So dia panggil anak kira train. Datang tempat dia training lah dengan dia punya circle lah. So anak tanya dia, dia amalkan apa? Dia silat lah, silat daripada Indonesia. So I told him, oh is it? So macam dia tengok anak into silat and then macam dakwah kan. So macam pada dia perlulah kan. So dia nak ajak kira macam training bersama. So I cakap, okay, I have a place where I train. So why not you come down? Macam Ana bikin Fit for Din bah. So dia cakap, boleh juga. Mungkin ada this Ana boleh datang ke tempat dia. So Ana tanya dia, what's the best silat? So dia explain to me, tak ada involve dengan khurafat dan syirik semua. Sekali dia tunjuk satu video ni, ini dia punya silat tau. Sekali Ana tengok tu video, kan, dia punya silat is yang itu lah. Ada satu orang kat tengah kan, tak, sekali datang, Dah tolak je tu, je tercampak. Itu so Ana drama cakap, so basically this is your silat. Dia cakap, yes. So Ana cakap, okay, you tell me where, I'll come down. Tapi maaf cakap, sebelum Ana nak train dengan korang, I want to spar with you guys. Ana cakap, gentle lah. Don't waste my time lah. Betul tak? I don't want to be training something yang belum tentu works. Betul tak? Mungkin antara korang dengan korang works kerana korang telah di hypnotize or you telah di condition. But I tell you, I'm an outsider. Now I come, you and me spar. Tak kisahlah siapalah kau punya anak murid pun, kita jalan lah. Ni masuk lift tak? Tak. Ni kat tempat main. Lip jangan main-main guys. Lip punya ni, ada apa ilmu pun boleh hilang guys. Square box kecil. So anak literally mention dia. So dia cakap, oh kita tak sparring lah. Dan cakap, then how you want to ensure that this thing works? And I don't want to waste my time. Anak tak menafikan ilmu yang korang ada. Tapi I want to test. Nak test market Betul tak? So dia cakap, oh taklah kita tak ni. Dia cakap dia dah berumur lah, dah 40s kan. Cakap, takkan tak ada anak muda, hantarlah keluar. Bukan mencabar, tapi we want to prove. Because at the end of the day, I don't want to go in a battlefield and tak jadi lah guys. Tak jadi. Angin baru keluar. Okay guys, korang nak kena understand tau. Certain things macam okay let's say ini just kira kita termasuk dalam dunia mistik sikit lah Ada orang pergi kepada ilmu kebal. Okay let's say you come to my place untuk pasang ni ilmu kebal. Bila kau dah kat tempat aku ni dah ada jin. Jadi bila kau kat tempat aku suruh kau buat ni, buat tu, buat ni, and then test. Dia literally test guys. Dengan pedang tajam, dia tetap pam, tak tembus. Berbilai je. Pasal korang kat tempat dia. Dia swapak penjuru lah. Ada jin over there. The moment you step out of the house, kau kena, kau pun kira macam sapalak keluar pintu kan. Kau dah keluar daripada tadi kan. Kau pun sapalak. Macam dia terbuka pula ni. You know? But then kat sana tadi kau dah bayar pengeras. Dah bayar duit. So dia pun dah guys, scammers lah. And don't forget when manusia
minta tolong sama jin, bertambahlah kesesatan. Ayat Quran guys. Okay. And please, aku tahu mungkin not kurang, tapi mungkin bila ni upload, mungkin akan ada yang kira akan macam shoot tau. Korang tak pernah merasa, so korang tak tahu. Just realize something. Ini tengah live, but nanti bila korang upload kan, kita dah langgar banyak industri tu. Ya. Jadi kita langgar banyak industri. Tadi siang-siang ni kita dah bilang kita tak terikat dengan siapa-siapa. Tapi betul loh, macam pasal benda-benda ni, macam Ana pernah experience satu pasal jimat. Benda kecil ni, dia suruh simpan. Tapi anda tahu dia punya undang-undang dah apa? Jangan lepas 5 waktu solat. Mesti solat. Talbis iblis. Ini topik Ana dengan Yeah. So this is a fire. Nanti next. Ana teringat pasal, so Ana nak hype up for kita punya next one ni. Dia cakap solat tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal tau. Siapa yang single tak boleh berzina. Bagus kan? Bagus pun dia cakap tak boleh berzina. Lain tu apa? Ana lupa. Ada lagi a few lah. Tapi yang Ana tak boleh lupa lah. Solat tak boleh lepas 5 waktu. And then tak boleh berzina. So macam bagus lah kan? Ini kalau mak Ana dengar Ana kawan dengan orang macam ni kan, Ana cakap tak nak campur dia, mak Ana tendang suruh campur dengan dia. To hold that jimat, to jimat concept is a protection. Dia cakap you will be protected lah. So solat tak boleh tinggal, tak boleh berzina, and then so macam bagus lah perkara ni kan? Bukan macam, bagus, memang bagus. So bila kita pelajari betul-betul, dia cakap supaya tak diganggu, supaya kebal and whatever not. Supaya Allah bantulah. So bila kita fikir balik, uluhiyah dia lari. Your worshipping lari. So dia cakap solat tu tak, so kita tak tinggalkan solat kita kerana Allah, atau kerana kita tak tinggalkan solat kita untuk jin tu cek barang satu tu je. Tak. Kerana pakai barang apa? Pakai barang. Ada juga kira apa tau? Nak ambil ni barang kena puasa. Kau puasa untuk siapa? Oh yes, puasa. Puasa pun sama, yes. Betul tak? Puasa Ibadah, ifradullah fi ibadah. Kira kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Tapi bila kau puasa untuk nak dapatkan jimat ni, tak boleh hukum lah. Mana boleh hukum? Apa sih hukum saya? Ini Allah. Ini nama amal biniat. Your intention. Aduh. So guys, these are the thing yang kira kita Ada orang kata. pun kasih air ni, kayu tas dulu. Waktu air kecil-kecil. Kayu tas. Untuk apa dia? Dia cakap pasal waktu kecil, this uncle lah, this pakcik lah, dia ada this person lah. He nampak air boleh kena bully kat dulu. Secondary school. Cakap, ni aku nak kasih kau barang. Percaya tak? Nak kena percaya dulu ah. Yakin. Yang pasal benda-benda ni bila kasih, you must have a transaction. Dia tak boleh dipaksa. Dia kena diterima. Tu syarat yang kalimah tauhid tu al ilmu wal yakinu, semua kena hantar ke kayu tas tu. Semua hantam. Lepas tu Lepas tu dia cakap tak percaya lah. tak percaya. Dia tanya, lepas tu macam air yang Ragu kan. Satu hari dia datang, Meli, terkejut kan? Orang tua. Orang tu. Okey. Pusing. Kan? Jadi kan? Apa kan? Hantar ni ambil. Tak. Hari tu he brought the kayu tas. Okey. Kan? Jadi kan? Aku bawa ni pakai ni. Ni benar kasih orang macam gerun dengan kau. You know that kayu tas. Okay guys, kira mungkin kau tengok aku kira boy lah, muka boy lah kan. Aku tak tahu lah. Mungkin, tapi aku rasa macam boy lah. Tak muka muda lah. Apa, doakan Allah mabarik. Allah mabarik. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Macam jangan tahu. Nak ada sini ambil kau sekali. Dah faham So kan orang that's the thing tau. Orang lama-lama ni bila dia nampak macam boy-boy macam kita bila kita muda dulu kan. Diorang just nak share knowledge diorang lah yang diorang ada lah kan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Okey. Dan kita juga. Ya, dan kita juga of course. So diorang datang dengan ni kayu tas. Diorang cakap apa tau? Ni kayu tas dulu orang-orang masuk hutan pakai kan yang kat sini kan. Pakai kat sini untuk kasih binatang gerun. Jadi bila kau pakai tu kayu tas, manusia pun gerun. Macam mungkin kita ada animal Dia gerun ke gerun? gerun. Ya, so diorang ada diorang punya explanation lah yang mana kira ini ilmu hutan lah, yang mana kira mungkin kayu tu ada some sand yang mungkin animal bila terbau Dia macam menjauhi. kayu. Tapi bukan gunakan kayu tu sampai manusia takut. Faham? You know sometimes the application is wrong. Mungkin betul kayu tu harimau ke binatang buas takut kerana mungkin kayu tu ada certain sand yang kira binatang ni gerun. Tapi when it comes to manusia, korang tak boleh pukul rata lah benda. ni pasal kayu. Mungkin korang rasa macam lari Tak ada ambil suji. Anak rasa Kayu macam suji lari. lagi. Tapi ni actually ada link tau. Pasal ni ada link dengan dakwah authentic sunnah. So we are just trying to tell you all the inauthentic. Okay, macam lagi tu berbual pasal kayu. Mana tahu inauthentic? Nari aku jadi kira macam apa? Antagonis. Antagonis. Mana tahu tak. Antum pernah dengar pasal bulu perindu? Guys, okey. Mana? Mana. Okey. Cerita. Nanti Ana cerita. I was a victim of bulu perindu last time. Suara surat-surat kosong. Tak, but okay.
to those people yang pernah buat apa-apa lah dekat Bahar, is giant to us, Kena to cuit, whoever kena cuit. to me or to my family members I forgive you all lah. Aku betul-betul aku maafkan korang. Man, semoga Allah ampunkan dosa-dosa korang dan berikan kami semua dan kamu semua hidayah dan Amin. semoga kita semua dapat bertemu kat jannah as Amin. orang kata tu sebagai ahlul jannah. Aku but whatever it is, aku betul-betul ampunkan, aku maafkan korang and aku pun harap korang semua maafkan aku punya dosa-dosa kat korang. So aku anak kena ni bulu perindu. So without me knowing, after the whole Hantar kena maksudnya hantar orang buat kat hantar ke? Okey. orang buat Ana. So Ana bila kena tu Ana tak tahu. So macam Ana jadi macam apa dia cakap tu Ana macam ikan je tu. Wali angguk lah. Angguk-angguk giling-giling lah. So macam without me knowing macam Ana buat benda yang mepek-mepek macam and then bila the whole thing dah habis, I think was for a very long time lah. Tu Ana bila dapat tahu and then I found out. Pasal orang tu pun macam got honest to me lah bilang lah. Dia dah taubat lah. Is it? Tu Ana macam Allah alam. I think dah taubat. Tu Ana bila dapat tahu macam oh wow. So macam aku betul-betul like Kena lah. Orang Kena salah lah, kena macam- lah. and then like other things also happen Dia macam cakap macam mana? Cuit ke? tak. So the thing benda ni kan dia is as long as orang tu dia owns that thing. Ana nampak Ana sampai I saw that thing. The Roots macam roots lah. So as long as that person holds that thing, dia adakan intention towards you atau mungkin ada cara-cara lain yang Ana tak tahu tapi yang Ana dapat tahu as long as that person ada intention with you, if you kena. And then but whatever it is the best protection is having Allah. Betul tak? So mainly my mistake was dulu pasal tak ada connection dengan Allah. So kalau Wifi tak kalau baik kita punya wifi connection dengan Allah terputus kan, habis lah. Yang lain virus apa semua boleh masuk. So kenapa Ana share ni benda pada anak? Ana rasa it's so when you live by an authentic sunnah, you follow the religion, anta betul-betul kenal Allah Ana dulu hidup dengan selalu kena gangguan lah orang kata. Gangguan. So macam my family gangguan orang. lah. Gangguan orang, gangguan benda. Makhluk halus lah. So bila Ana betul-betul kenal agama and then Ana pursue, nanti sekarang masih tengah struggle and nak belajar pasal agama, nak amalkan betul-betul Barakallahu fiik. Alhamdulillah wa fikum barak. Alhamdulillah tak ada langsung gangguan apa mepek-mepek semua. Tak ada nampak jin lah, nampak hantu lah, Benar, kena nampak gangguan. Ini kira topik ni kira guys. Korang kira setia menanti. No, pasal Ana suka pasal dakwah autentik sunnah, that name itself the thing that yang dia bawa sesuatunya berat. Pada Ana suka. He's trying to propagate something that is heavy. Yes, pasal dia kadang-kadang kita tanpa that authentic sunnah, tanpa kita kenal agama kita boleh terbabit dengan macam-macam benda. Kebal. Pasal kita tak percaya dengan Allah, kita takut apa aku perlukan protection. You know what I mean? Habis macam to the point macam tak tahu Allah, tak tahu Nabi. Ustaz ajar benda mepek-mepek macam betul lah ustaz ni. Zikir 1000 kali masuk syurga. Masya-Allah. No, that one is the but in the gist of it, I feel that Cium minum air kaki. Ini cerita. Walid. Apa tu? Dia tak tengok, Azad tengok. Dia baik. Sorry, I don't watch TV. the older generation kita nak kena tabayun for them. Maybe They don't know. they don't know because kat dorang ni masa there's no access to knowledge. No easy access to knowledge directly from ulama kibar, all the big scholars, difference in opinion and all this. But for now, our current generation, I feel that kita tak ada alasan untuk cari ilmu. Kalau kita salah, kita mengaku. Kita need to self-reflect, self-introspect. So to tengok muhasabah diri. Tak mau orang cakap naik sedap je. Betul nak shortcut je, because if I'm not wrong, cari ilmu wajib kan? Wajib. Wajib. Talibul ilm fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu tu wajib atas setiap muslim. Ni ada satu kira cakap masuk jail kayu tas, jin pun tak boleh tolong. Barakallahu fiik kan. Betul. Masuk jail, jin pun tak boleh tolong kan. Like I said lah, sometimes it's a mindset because at the end of the day, jin tu rasa okay, aku punya job dah settle lah. Kau pun dah hanyut. Betul lah. Then for what aku nak pergi lag dengan kau kat situ, betul. Because at the end, macam tadi Anta cakap yang about bulu perindu tu, apa dia selit ke colit kan. What I can say is from experience so which I witness first hand semua. Some people put that bulu perindu, they put inside their wallet je. Just keep it like that. Some people they take that bulu perindu, they put inside minyak. Minyak atar orang ke whatever. And then with all those nonsense thing and additional stuff, lagi banyak kat dalam tu kan, lagi ganggu lah. So Cocktail lah jadi the thing is kan, nanti diorang akan cakap, macam nak tahu ni kau punya bulu perindu original, tentang kat kayu kat bawah ke apa angkat kan. So diorang kira keluarkan, taruh kat piring kan. Dia macam akal lah, taruh kat piring.
terus dan letak a few drops of air, sekejap lagi tu benda gerak guys. Witness. Witness. Okay, then now I play the apa tu devil's advocate. Right. What makes you so sure that benda tu ada orang kata Khasiat dia. khasiat ilmu yang boleh mensihir atau make you fall in love and everything. But mungkin it's just placebo effect. You get what I mean? Okay. So because let's say because I watched it's quite some time ago a video whereby tu benda orang taruh air memang like what you say demo but is maybe scientific. Yes. There's a The scientific reaction of that items to water. Correct. They react that way. Correct. So that's when pada Ana benda tu the effect that might happen it's not because of that thing already. It's because of a third party. Bantuan jin lah. Macam jin pun kira tengah pass-by kan. Dia ni tengah tunjuk dia ni lah. Aku tolong dia lah. Make it works lah guys. Let's make it work for him. Kita support dia lah. Kita kan. Supaya dia ni pun jadi bongok kan. Dia ni pun sudah jadi aku punya barang ori. Dua-dua dah percaya. Ni jalan akidah lagi. Dah habis. So benda-benda gini to me kan, benda-benda mistik ni kan, memang kira kita tak nafikan kewujudannya. Kerana dulu kan orang-orang cakap betul, kalau kau percaya Allah, kau kena percaya wujudnya benda ni. Betul lah. Betul. I mean, of course lah. Kalau kau percaya kewujudan Tuhan, kau percayalah Allah ciptakan makhluk-makhluk dia ni. Tapi ingat mereka sentiasa di bawah makhluk Allah. Yes. Mereka tu makhluk Allah. And kita pun makhluk Allah. Betul tak? Pasal kita tak nak, kita tengok, kita menghantu-hantui, kita takut-takutkan siapa. Macam especially daripada zaman dulu, even sampai sekarang kan, takut-takutkan budak-budak dengan hantu. Betul. Oh, jangan nanti ada hantu. Tamu gelak-gelak, nanti ada hantu. Ini ada hantu. Tapi tak ada je. Jangan buat salah. Ketipu, orang tak tahu, Allah tahu. Jangan tutup pintu, buat salah, mak bapak tak nampak, Allah nampak. Tengok, you buat baik, orang tak nampak kan? You buat baik kan? Allah tetap nampak. Kita tak memperingatkan anak-anak kerana Allah. Kita takutkan, oh nanti ada hantu. Nanti kena takak okay, ni. Nanti kena takak dengan hantu titik. Ayo Allah. Sampai ada kira anak dengar orang kira macam cakap apa tahu. Aku kecil-kecil aku tunggu je kena tangkap. Nanti jangan pergi kat kubur malam nanti nampak toyol, nampak pocong. Kau perangai lagi macam pocong daripada pocong. Yeah, so kan? so to me benda-benda ni kadang-kadang kau tahu macam yang tadi anda cakap kira jangan buat gini, orang lain tak nampak, Allah nampak. There's this one kisah yang kira kisah Ana tak tahu daripada mana, but dia punya kisah dia hikmah yang nak dia kongsi siapa tahu. Dia seorang guru, dia nak macam kira ada murid, selalu dalam kelas kan mesti ada satu murid yang kira macam the best tu kan. Yang guru acknowledge dia, then ada yang lain macam tak agree kan. So guru ni nak prove kepada yang lain ni kenapa he see that this boy is the one that he see the most outstanding. So satu hari tu dia kira datang, dia cakap dengan anak murid-murid dia yang satu kelas ni, okay, kat luar tu ada ayam untuk korang semua. Each of you ambil satu ayam, nanti bawa balik kan. Korang nak kena sembelih tu ayam, of course lah dengan nama Allah lah. Tapi sembelih tu ayam kat tempat yang tak ada siapa-siapa boleh nampak. Besok bawa balik ayam, bawa datang ayam tu. Okay. So besok semua kira macam student come back lah. Macam proud lah kan. Dah potong ayam. Apa saya potong kat sini tak ada orang nampak. Ini kat sini tak ada orang nampak. Sekali yang satu budak tu patah balik dengan ayam belum disembelih. Okay, cikgu tanya, asal kau tak sembelih ayam ni? Takkan tak ada tempat yang kau boleh sembunyi? Aku tak dapat cari tempat yang mana Allah tak dapat lihat aku. Subhanallah. Guru dia cakap dengan dia, now kira in my language now you understand why I say he's the best. Wow. Right? So, you know, there are certain things yang kira macam Abu Zaid cakap, kita gunakan lain punya analogy to educate people. If I'm not wrong, there's also a riwayat one of Arab Bedouin. He found a lady in the desert. I'm paraphrasing over here. Okay. Then the nak try arouse the lady lah. There's no one here. Let's get it on. Let's get it on. Get it on the floor. Get it on the floor. No one is watching. Then what? The woman, the lady responded. Dia cakap, what about the one that created the heavens and the earth? I might be phrasing it salah sikit. Then lelaki tu terus macam terus tak jadi lah. Terus cul lah. Itu iman guys. Itu keimanan lah kan. Walaupun kira dia terjebak ke situ, tapi bila dia cul tu, maknanya ada keimanan lah kan. Berapa banyak di antara manusia di luar sana yang kira terlanjur. Betul tak? Tapi cerita ni, riwayat ni, konteks dia is lelaki tu ada keimanan sebenarnya. Cuma kelemahan kita mungkin terjebak. Iman kita naik turun guys. Betul guys. Kalau korang iman kat atas je, lain. Ini kalau perempuan tu yang ingat kan, habis yang cerita Nabi mana? Yusuf Yusuf alaihissalam yang dia belakang Yusuf yang isterinya raja kan. Isteri raja tu yang nak kejarkan dia. Pembesar tu. Nak rogol dia lah kena kata. End up dia lari. Apa tu, and the bukti apa tu,
apa tu Allah dia nak lari, baju koyak dari belakang, belakang, kan. ya. Tak, itu dia was dia punya mate dia apa, the servant yang cakap kalau dia punya koyak dia daripada belakang, means dia tengah lari. Kalau koyak dia dari depan, that means betul dia tengah, laki tu yang tengah nak bergol. Yes. So, but at the same time kan guys, tak semestinya macam aku dah terlanjur, that means aku tak ada iman lah. Tak. Kalau korang dah terlanjur, letaklah in whatever perkara kan. Tapi mungkin dalam beberapa hari sekali teringat macam, alamak, that time aku terbuat ni lah. Itu iman. Kalau kita ada rasa serba salah, kita macam, alamak, that time aku buat benda salah, aku macam, itu iman. Kan kita fikir, kita fikir iman tu means kita means iman tu solat tak macam tak sentuh pun. No, bukan macam tu. Macam iman tu means aku solat, aku baca Quran, means all the good things. No. When you realize your mistakes, bila kita sedar kita punya kesilapan, itu iman. Ana dulu tak tahu. Ana dulu ingat macam bila aku teringat pasal benda salah, that means Allah tengah kau salah. Macam pasal kita dah grown up dengan we are reminded of our mistakes. Tapi actually itu bagus, satu kebaikan. Bila kita di reminded by Allah kesilapan kita, itu iman. Betul. Kalau bila kita tak ingat langsung macam aku baik. Itu kira korang dah float tau. Dah terapung kan. Itu soal. Kau dah terapung, kau rasa kau dah champion kan. Itu pada aku kira dangerous lah guys. Because korang dah orang Indon kata dah feel sok suci lah kan. Sok suci. So at the end of the day macam kita have to go back to reality that apa tau. Tak dinafikan kita hidup dalam masyarakat yang macam-macam kefahaman and diorang propagating macam-macam punya kepercayaan, macam-macamnya manhaj, cara memahami agama macam-macam. So it's upon us sekarang kita ni untuk mencari kebenaran. Dan to me personally, how I always see what comes in front of me, benar ke tidak, again I always try to see how our Prophet SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, how they lead that thing when they face during that time. Kalau diorang tak buat, jangan buat. Seperti kira ada kalam ulama yang mengatakan, kalau benda tu tak exist pada zaman salaf, jangan kita exist kan benda tu pada zaman kita. And also there's a hadith, I believe even the other side also will use this hadith to confuse people lah. Nasrani ke Yahudi dulu? Yahudi akan pecah untuk 71 golongan. Nasrani akan pecah untuk 72 golongan. Dan Islam akan pecah kepada 73 golongan. Satu akan terselamat. And the other side, which I know this person lah. Last time when I was learning from him lah kan, he stopped there. Mana satu yang betul. But now, when I involved with all this dakwah and everything, I go and learn. I watch, keep yourself learning lah. Watch videos from Ustaz, kalau Allah, kalau Rasul, who say Allah dengan Rasulullah SAW. So when I learn about this hadith, right, I understand there's an extended thing that this group did not say. So para sahabat ask Rasulullah SAW, who is the safe side? Correct my Arabic. Ma ana alaihi wa ashabi. So what I am upon and my sahabat. There's another riwayat which says al-jama'ah. So this one is where yang tadi kita beginning cakap, we follow Al-Quran and Sunnah atas pemahaman salaf soleh. These three pious predecessors, insyaAllah. The best generation. So Amali, you bila kau dah hijrah ni semua, you feel that, what makes you feel that this path is the right path? Because everyone claim to be on the right path. What makes you feel? No right, no wrong. Kira, what makes you feel this is the right path? Okay. Kalau again just now I say I have a person who taught me right. Waktu I still jahil, I just main ikut je kan. I hear all dorang punya answers is based on emotion. Macam if I duduk, ni budak-budak yang baru belajar, yang dapat PhD ni semua, habis replace ustaz-ustaz kat masjid. Orang siapa gini-gini, dorang lagi pandai ke gini-gini. It is all emotion based. Perasan tak? It's emotion based. Kau lagi pandai pada Imam Asy-Syafi'i ke? Then kau lagi pandai pada Imam Malik ke? Imam Hambali ke? You get what I mean? It is not a intellectual macam evidence. Macam daripada hadis ni, ini grade sahih, kenapa sahih, kenapa tak sahih, kenapa dhaif, kenapa maudhu, siapa dalam perawi matan dia, dengan sanad dia, apa yang kurang, apa yang gini, and can we take from this, can we refer this to Rasulullah SAW. Kadang-kadang if I'm not wrong, ada yang hadis yang lemah we can apply but cannot, ada syarat dia. You cannot associate it to Rasulullah SAW. Is riwayat lah. Correct?
So I feel that this is more convincing lah. More convincing. So you just keep on thinking. There's a long way. Perjalanan saya masih lagi jauh. So perjalanan kita masih lagi jauh. Perjalanan kita tetap pendek. Perjalanan kehidupan tetap pendek. So at the end of the day, macam kita katakan, seseorang tu menjadi aman dalam beragama tu bila dia beragama tu dia tahu ada bukti. That's what you want to say, right? Yes, correct. Dan bukti tu bukti yang legit. Seperti kita tengok news, kan? Banyak news. Kenapa korang boleh cakap ini fake news lah? Macam korang tahu, fake news. You did your research, right? Macam kau mesti check dengan kalau ni news keluar, kita try tengok yang ni, tak ada pun. Ni kata kat sini. You try to do your intelligence punya department bila part dunia. So we will advise that do the same thing in your din lah, in your agama. I give an example lah kan. As I tanya you guys also. Have you all perasan tak if you go masjid when the azan is being announced? Have you guys seen this before happen? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masam mata guys. Please explain to me, para sahabat ada buat tak? Rasulullah pernah ajar tak? And what's the hadis tu? Apa Kalau let's say ada hadis kalau let's say dikatakan ada hadis, what's the grading of the hadis? Correct. Sahih ke? Daif ke? Maudhu ke? Yeah. Because kalau Nabi buat ada dalil, tell me, I want to follow. Betul. But if tak Kata ada dakwah autentik sunnah apa? kalau betul is authentic, then let me know, I want to follow. Pasal benda senang. Shortcut, Guys, mata benda terus senang. terang. Benda senang apa? Settle. Wah, nanti bulu kena hilang. Tak ada lagi. Sorry. Tak ada. Dia ni untuk apa? Ana pernah come across hadis dia, tapi hadis dia bermasalah lah, para ulama mengatakan. Tapi hadis dia kata fadilat dia apa? Mata terang. Okey, dia dah lepas tu ambil kacamata. Tasbih mana cakap maudhu. Lepas kacamata guys. Mata tak terang lagi. Belum clear lagi mata. Okey, soalan. Okey, nak buktikan kalau betul ke tak? Panggil orang buta buat. Kalau terang tak mata dia. Nah, ni mata dia bagi putih je lah, bagi terang. Buta. Ini terang-terang. Tak faham ni. Pasal kau punya ilmu belum sampai pakcik ke? Belum sampai. Belum sampai lagi. Sampaikan salam Ya, sudah. betul lah. Awak punya cara amalan tak betul. Nak terang pakai cermin Pasal mata. kadang-kadang dah macam terlalu banyak sangat. Okay guys, kita bukan cakap yang kita ni pandai. Banyak kali kita cakap. Kalau to the point macam, even that time, Ana dengan Saifullah, kita ada a slip of the tongue, kita ada tersilap kata kita minta maaf, kita rectify. To the point kalau kita ada cakap benda yang salah, korang ada evidence yang betul kukuh, yang kuat, yang sahih, rectify lah kita. Kita nak diperbaiki. We want to be corrected. But at the same time, kita bukan cakap yang kita ni pandai dan kita bagus. Betul. Tapi kadang-kadang agak guys, macam the way that you guys kalau bab dunia kan, terpulang. Sampai ada tak salah nak, is it a hadis yang sahabat tanya Nabi pasal benda tanaman ke apa, pasal benda dunia. Nabi cakap pasal benda dunia korang lebih mengetahui. Betul. So, Hadis. kalau bab dunia, mahal nak bawa sama macam workout Macam orang nak cakap fit body lagi bagus ke, dakwah tu calisthenics lagi bagus ke, gym lagi bagus ke, martial art lagi bagus. Because that is the general. There is can be anything. Pasal ada orang You can improvise. Yeah, and pada macam for example ada orang dia buat martial arts lagi bagus. Ada orang dia buat gym lagi bagus. Ada orang buat calisthenics lagi bagus. Ada orang duduk dekat kedai kopi minum kopi lagi bagus. Masya-Allah, best ni. So dia terikat pada individuality. Tahu? So lepas ni jangan cakap bila kita cakap the bid'ah word. Mikrofon pun bid'ah. Tak boleh cakap. Innovation Mikrofon. Jangan pakai TikTok. Ini lain. Dia ni tak faham bid'ah. Dan jauh naik aeroplane pergi buat Mekah Madinah. Baik. Ini unta. Alamak, kolot ni semua. Kulu bid'atin dolala tak habis-habis. Alamak, kulu bid'atin. Guys, itu kalam Nabi guys. Betul tak? You just imagine. Korang hidup zaman Nabi SAW. Bila Nabi cakap tentang agama, kulu bid'atin dolala, tiba-tiba kau dengan members kat tepi cakap, Wahabi. Kau cakap apa? Nabi Wahabi. Come on guys, takkan betul tak? Logik. Kalau kau takkan kau nak claim tu. Just because kita narrate hadis Nabi and it doesn't suit your taste bud, kau suit kita. Tak ada. Ni sekarang banyak kan. Tapi kan sabar. Al-Wahhab kan nama-nama Allah. Ya, correct. Nama apa? Nama Allah Tak, kan nama Allah is penting. Tapi yang diorang condemn tu Muhammad bin
Abdul Wahab. Bukan Muhammadiyah. Kenapa tak Muhammadi? Muhammadi. Ke Abdi? Kenapa jadi Wahabi? Ini semua Wahabi ya. Okay, but on a serious note, kalau you come to think of it, right, a lot of people will claim orang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara pakai dia punya sarban. Ni ada mau Punya sarban nak kena gini. Lepas tu nak kena ada. Nah tu. Tapi kan kalau you fikir balik kan, bila kita cakap kalau Allah kalau Rasul atau kullu bid'atin dolala, ini semua kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tak, before that I cakap, kalau kita pergi kalau kita zaman Nabi kan, orang kita akan front battalion. Pernah nampak kan? Kita la ilaha illallah, la. Tapi bila kita cakap hadis Nabi, ini semua Wahabi je. Ni apa ni? Okay guys, aku kira nak create kontroversi sikit lah kan. Bila terjadi benda-benda macam you guys can disagree I'm okay if you guys disagree macam terjadi certain issue kan, masalah geopolitik lah kan, masalah agama. I would say that's masalah agama. Kemudian ada bila terjadi kepada setan yang negeri tu kan. So orang cakap apa? Orang itu kan start boycott boycott barang-barang dia. Korang pernah fikir tak kira yang peperangan di antara mereka dan kita ni bukan terjadi pada zaman ni dia. Pada zaman Nabi dah ada. Correct. Betul tak? Diorang main Nabi, backstab Nabi, tapi Nabi masih bermuamalah dengan diorang. Oh yes. Sampai ke akhir hayat Nabi SAW, Nabi berhutang, ada hutang tau, dia gadai daripada baju besi, baju perang dia. Correct. So asal Nabi tak boycott diorang? Jadi kalau sekiranya what I'm trying to say is, kalau ada di antara golongan kita yang tak boycott, yang korang boycott, korang jangan terus shoot apa tau, korang support ni lah. Guys, Nabi SAW berhutang dengan Yahudi sampai ke akhir hayat dia tau. Sedangkan pada masa tu mereka kira langgar dia apa? Tak, cakap time dorang siapa yang boycott siapa? Siapa yang start boycott? yang sampai Rasulullah batu kan sallallahu The alaihi wasallam. opposition boycott Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So boycott ni siapa yang start? Yeah. So what I'm trying to say is apa yang korang nak amalkan kan, mungkin pada korang situasi, emosi, korang kata this is the way. Correct. Tapi sekiranya kalau ada di antara kita yang tak buat seperti apa korang expect, tapi hujah dia adalah petunjuk hadis Nabi, Sallallahu alaihi then wasallam. korang have to kira apa tau, accept, because ada Take a petunjuk. step back and then tengok. Kalau sekiranya kita beramal tanpa bukti, korang boleh point out dengan kita, Advice. kan, then alhamdulillah. Tak payah kalau nak boycott pun boycott penuh-penuh lah. Kalau nak boycott, tak mau makan minum kok, tak mau makan Ni baru boleh cakap tak mau pakai handphone, tak mau pakai laptop, tak mau naik kereta. Barang-barang ni semua ada perbuatan daripada ni. So, betul tak? So what we are trying to say is apa tau? Jangan makan kuku crunch. What we are trying to say is apa tau? There are certain things yang mungkin korang berhujah dengan emosi. Korang berhujah dengan akal logik korang. Yang itu tak salah tau. Mungkin logik. Oh, ada efek gini sampai diorang gini. Yes, it's a logic. But sekiranya ada orang beramal dengan petunjuk Nabi SAW, Sallallahu alaihi wasallam. korang tak boleh suit lah. Itu je we are trying to say. It's not only on there. So, it goes back to bila our brother here Amali mendakwakan authentic sunnah, korang nak shoot dia, korang shoot. Tapi at the end of the day, korang kena ingat, actually korang shooting against the authentic. Ya. Nanti korang yang tergigit lidah. Emotional damage. Ya, so Masya Allah. So korang, apa ni, ni awak diorang terlebih suluk. Jangan banyak cover guys. Korang, saya cakap orang hidup dalam tempurung kan. Jangan banyak suluk. Jangan banyak cover. Susah nak cakap. Silat tirai. Silat tirai jangan silat kain. Yeah, so like at the end of the day guys, okay, Amali, I think nanti kita very long, okay. Apa tu? Ada orang tahu kat belakang. So, any last word to the audience yang akan tengok recording of or live ni, please cover apa tau, nasihat macam mana nak beragama dan tunjuk open path for them if you have, kalau nak ke mana-mana. Ya, barakallahu fiik. Tafadhal. Barakallah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ni semua jalan kan masing-masing. Do take your step, but do not macam take your own sweet time. Cari buka buku, cari insyaAllah. Cari members. Cari members. Cakap je. Daripada tadi kita dah shoot orang dah. Jangan last tahan-tahan. Dia dah terburai dah. Dia dah tak ada hold back lagi. So, Kita dah kira choose duduk kat your hot friends seat ni. wisely. Because the best of friends
nanti kat akhirat akan jadi musuh. Kenapa aku tak ni, I regret and everything. So choose your friends wisely. Cari yang you istiqamah jalan Allah, and you drop things. You leave the benda yang haram for the sake of Allah. Allah will replace it with something good. Like for example, what I was sharing dalam terbengkalai tadi kan, yang whereby when I live my own life, when I berhijrah, they after a few times they ask me to go to the old situation, the old life. I say no. I stop that life already. Semua hilang. Semua hilang. But that's good not actually? It's very good. It's very good. Why? Very good. You know who's the first inspiration for me when I hijrah? Of course, other than my sister lah. Other than my sister is this brother. Alamak. Allah. Nanti orang ingat aku bayar dia je. Tak, because I tell you the story. Skandal. I don't know why. But when that first meet up kan, berdeka-deka dia bagi dia drill. Dia jumpa that time tengah lain kan. Kat bawah blok. Utu uplift the ummah tengah duduk tengah tolong pack. Tapi ni ada dalil tak ni? Dia tu ni macam main rabak ke aku? terus jam kat situ. Memang dah ketawa betul lah tu. Dakwah bil hikmah guys. Hikmah. Tapi itulah tersirat dan tersurat kan. Needed one. But okay, at that point of time, how do you feel? You tak macam dia ni. Because the best part about it is because that one you baru nak hijrah, you have no knowledge. You are empty, kosong. Okay. But if let's say orang dah drill you with the other side ideology, you nak hijrah to this side is you have a preconceived notion. I give you an example. Recently, I don't want to mention how it's related to me. We were talking about a certain issue about how we want the best for our family members kan. Dia cakap, you don't bring your ideology to hit. I said, what ideology? I just want something the best for my family. When you have preconceived notion, whatever you do, when someone have a preconceived notion of you, whatever you do is what they are afraid of. Faham kan? Macam dia ni ideologi, maaf kata orang-orang lama suka cakap ni ideologi susah. Susah. Diorang susatkan kita. Susah. Pasal ada yang ustaz-ustaz yang suka cakap bodoh kan. Ustaz-ustaz bodoh yang dia suka cakap bodoh tu. Tahu. Sana tu. Dia suka cakap ini diorang ni suka menyesat. Di clan kita punya clan suka menyesat ke orang. Kita clan ke? Ni dia cakap lah. Dia cakap kita suka menyesat orang, kafirkan orang. Tapi end of the day anda tengok dia yang kafirkan orang. Dia yang sesatkan orang kan. So lepas tu I was trying to say lah, bila you datang dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka, you can analyse lah, insyaAllah. Especially when dalil come. Bila orang datang bawakan dalil kan. Pasal at the end of the day, bila kita minta dalil, so bila orang datang bawakan dalil, kita nak kena analyse lah. Kan? Kita kata apa? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan buktimu kalau engkau orang yang benar. Kan? So bila orang dah datang bawakan, kita nak kena analyse. Yes. So bila anta macam tadi when you say kawan-kawan tu tinggalkan anta, anta rasa itu doa yang termakbul tak? Yes. Okay. I feel that is a doa makbul because got one point. My sister taught me when the transition lah. My sister she manhaj. So she taught me. I don't know what is manhaj at that time. So she taught me this doa. Until now I hold it dearly to my heart and always use it. So insyaAllah, hopefully when I say this, hopefully you guys can apply. And maybe I can dapat pahala because yang siapa yang baru belajar insyaAllah. Ikut. Ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Oh turner of the heart, keep us steadfast upon your deen. So just keep on practicing insyaAllah. Because after that, all these people go and we see lah our brothers. Where you guys are here, all everything. We are always tighter. We are tighter than ever. Allahumma barik. Dia kira apa tau? Kita perlukan kawan. Ukhuwah community. Okay guys, ukhuwah. Okay ni brotherhood pakai baju okay guys. Okay. Aku nak bantai. Brotherhood al-ukhuwah okay. Okay guys. Nanti kita akan ada drop tau masuk. Ni belum lagi. Okay. So memang kita ni that bond. Kita bukan clan. Macam tadi yang Malik cakap kan. Orang kata kita clan. We are not clan guys. Kita is just that whenever that ukhuwah is built, people will try to differentiate kita. But at the end of the day macam kita kata, we are not clan. Dan kita pun kira I'm a Muslim. That's it. We are a Muslim. We are not trying to label ourselves, but we are a Muslim and kita ada that prinsip yang kita try to hold on to. Mungkin along the way, kita futur, kita lemah kan, kita terplay on. But this ukhuwah yang akan macam help us to rise up balik. So jangan ever try to walk alone kerana it's hard
Kalau kita tengok Nabi SAW pun berdakwah, para sahabat di belakangnya. Yes. Betul? Anda tengah fikir pasal Backstreet Boys. Mana Backstreet Boys pula? Ada orang ni? kata Kita bukan Backstreet Boys yang betul lah. Kita bukan Backstreet Boys. Kita bukan band Exist Pasal dari tadi hantar Exist. Ada kenapa lawan Exist tu kepala otak aku? Astagfirullah. Ya, so at the end of the day kita tengok para anbiya, mereka ada peneman mereka. So actually kita memang perlukan peneman, especially friends, partner, wife kan, dan kita also doakan semoga, nak doa sekarang atau nanti? Semoga tak apalah, kita doakan nanti pun kita doakan lagi lah. Semoga sahabat kita Amali mendapat jodoh yang kira soleha kan. Kalau untuk korang yang rasa Amali nak perkenalkan dia ta'aruf, okay, right, kita boleh buat segmen jejak kasih. kita doakan yang terbaik lah untuk dakwah autentik sunnah. Semoga sentiasa istiqamah dan kira insya-Allah selagi you see bila anta cetuskan di dakwah autentik sunnah, all the positive punya circle datang sebab. Do you agree? Correct. Betul It's like, yeah. It's like orang yang anta tak kenal tiba-tiba boleh support you. Correct. Betul tak? They become brothers, become friends. Become brothers, become friends guys. Ni brotherhood guys. Al-ukhuwah, brotherhood. Okay? Jangan lupa pergi home Okay guys, that's the thing. Bila korang tak mengharapkan orang untuk sponsor korang, you can petik je siapa-siapa punya nama bila korang nak. Saya minat Amali tasbih, saya minat Amali nak sign. Nanti tak dia Nak sign. Kat sini nak sign. Yeah, so what is your vision for dakwah autentik sunnah? Okay guys, kita nak habis lah. Korang nak tidur kan? Ni tasbih pun nak go live kan nanti kan? Dah lambat ni tasbih, dah lama sangat kan? Dah pukul 11 dah bro. Dia dah nak langgar orang, nak membidas batil. Dia tasbih. Okay, korang boleh, kalau korang nak Follow dengar tasbih. cerita tentang batiniah kan, boleh dengar daripada tasbih. Dia suka berbual pasal batiniah guys. Dia suka langgar. Dia kira bumper car dia. Sign lah. Yeah, so what's your vision for dakwah autentik sunnah? Inshallah, vision is because we want to expand to all the different topic, especially bab akidah, bab the basic core fundamentals. Inshallah, look out for us. And also at the same time, kita nak invite friends from other countries lah. Friends. Inshallah. But tough tak with Singapore punya rules? Inshallah they are the nice people lah. Inshallah. But as orang kata, bubal-bubal je. Not jumpa. Okay. Semoga Allah mempermudahkan. Amin. Okay. So siapa ni? Abu Zaid, ada any last word for our brother or the audience? Nak nangis sebenarnya. Tak lah. Okay guys. Tak ada perempuan. Semua orang dia punya perjalanan dia beza-beza. So jangan putus asa. Macam Amali cakap, belajar or have an open mind, and then whatever kita berbual ni, whatever we are talking about is open to everyone. Bila kita berbual ni, when we talk about this and we give dakwah, sharing, we are not specifically aiming only for the Muslims, only for the Malays. No, Muslims is not, orang kata tu terikat, it's not only for the Malays, it's for everybody. And to understand the religion, to understand about Islam, we are open to even the non-Muslims. If you guys want to learn, want to know more about Islam, come. You can open question, you can ask, you can come attend. If they open up an Akidah class or whatever, come to the class. Even their khusus jenazah, their funeral services, their lessons course, come. Then if you guys think that the things we are saying might be wrong, approach. If you guys want to rectify or if you guys have questions, and I repeat again, we are not perfect. We still make mistakes, but we are always rectifying every day. So if you see us outside, maybe at that point of time our iman will low, and then maybe you might see us do something wrong. Do not judge us just by that action alone. Correct. So, and rectify. Oh, by the way, I just want to say something before nanti kita habis. Okay. Kita bukan influencer,
Kita bukan selebriti. So kalau kat luar kita cakap hai je lah. Tapi jangan Abu Syahid. Hai Wish. Kita akan feel awkward. I don't know about you lah kan. Kita bukan influencer, kita bukan selebriti, tapi anak bukan influencer. Tapi anak content creator, guys. Okay? Pasal kita bikin content. Abang nak ambil gambar? Boleh. Apa? Abang Tak boleh lah, bini marah. Bini marah, bini cerita. I tak cakap Anissa. Asal yang Taufik Anissa. Mana tahu pasal jantan sekarang ni kira jantan sekarang lain sikit. So yeah. So Saya bin. apa? So ya habis. Allah Ustaz. So kita katakan macam Abu Zaid kata, kesilapan kita dalam berbicara kadang-kadang tak dapat dielakkan. Dan seperti mana yang kira Abu Zaid dah cakap, Amali pun dah cakap, I don't want to repeat it back, but macam kita cakap tadi, for me personally, apa pun yang korang nak amalkan dalam agama, kan, make sure yang korang amal tu ada petunjuk dia daripada Nabi dan the golden era. Alright? Ada petunjuk. Banyak-banyak kira cek sirah, dan kalau benda tu kira orang cakap macam ragu-ragu, tak payahlah, banyak lagi benda-benda yang sahih. Yang sahih je nak amalkan dah ya. And banyak masyarakat kita suka benda shortcut. Benda shortcut yang mana kira is a problem lah, kan? Ilak Batinia dan Ahmadiyah. Barakallahu fiik. Ya. So this kira kita katakan apa tahu? Okay guys, aku nak kira macam bukan nak menyuruh, tapi aku menggalakkan kepada brothers yang kira kat luar sana, yang kurang beragama, bermanhaj Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf dengan pemahaman yang benar. Kalau korang boleh get a few of you to sit together, macam do podcast, perbanyakkanlah. Kerana apa tau? Kat luar tu dah terlalu banyak yang kira mendakwahkan sesuatu yang kira bertentangan dengan agama. Banyak guys. Jadi kalau korang ada itu kemampuan, korang ada itu keluangan, korang sit with your circle of friends, try to see what you can do. Mungkin aku tak nafikan ada di antara korang yang berdakwah belakang, tak keluar media. But kau tak boleh nafikan yang media ni main peranan to reach people yang mungkin korang tak jumpa on the street. Ya, tapi kalau korang berdakwah on the street, barakallahu fiik. So what I can say is apa tahu? Kat luar sana kita tahu sesiapa yang confident, yang berani, yang pandai berkata-kata akan ada follower. Okay? Akan ada follower guys. Dan berapa banyak yang kat luar sana kira apa tahu? Menarik orang-orang yang negatif untuk keluar muka. Jadi kalau korang positif ni, kan, kalau boleh, bukan cakap keluar muka pandai-pandai tau, tapi keluar muka untuk direct orang. Macam kita cakap, kita kat sini bukan nak call korang towards us, bukan nak call korang untuk panggil ilmu agama, ambil ilmu agama dari kita, no. But kita hanya luahkan apa yang kita belajar. Kalau korang rasa betul, DM kita boleh direct korang to classes. Bukan daripada kita. Classes yang asatizah, kita tak ada arrest pun. Tapi insyaAllah kita belajar lah. Betul, kita terus belajar. Belajar tu sampai ke mati. Okay? So at the end of the day, kita hanya berkongsi. Kalau ada kesilapan, maafkan kita, DM kita, dan bawakan orang katakan hujah korang untuk kira macam perbetulkan kita. Jangan datang dengan emosi dan benda yang vague lah. Yang kira kau nak buktikan pun tak boleh. Jangan datang dengan emosi. Okay? Kita tak layan benda-benda emosi. So at the end of the day, macam kita katakan tadi, kita kat sini brotherhood yang kira apa tahu, kita trying to strengthen each other upon the deen, yang mana kira apa tahu, bila korang dakwahkan agama, tak ada orang support awal, tak apa. Pasal bila orang tengok kau istiqamah, akan ada orang yang datang. Dan bila korang buat sesuatu, kalau korang tak dapat support daripada orang rapat, no worries guys. Kalau korang berdakwah di jalan Allah, outsider akan datang support korang. Betul. Ini pengalaman meh. Jangan terlalu mengharap dengan orang sekeliling. Kau nak kena bergerak walaupun tak ada orang sekeliling yang support kau. Pasal orang luar akan datang. Betul? Ini kau kena istiqamah dia every day. Kau tak boleh cepat apa tahu hampa dan kecewa. Macam aku cakap dulu baru-baru, kau keluar jahat kan, kau form kata, mak kau cakap jangan pun kau langgar. Tiba-tiba nak jadi baik, gembeng. Jangan tolong. Ada satu I know a friend who give me this analogy. Kalau kau nak jalan jahat, kau kena standby satu kaki dah kat dalam. Satu kaki luar, satu kaki dalam. Betul, satu kaki dalam kubur, satu kaki atau dalam hospital. So bila nak keluar baik ni, kau ingat tau, kau pegang pada tali Allah apa? So you have to be much more confident of yourself. Gigit dengan gigi gerham. Gigit dengan gigi gerham. Yang gigit bogeh, no worries. Pakai gusi pun boleh guys. Lagi sakit kadang-kadang. Okay? So okay.
So at the end of the day, kita want to close this session. Pasal main lari macam very long guys. Okay, follow Dakwah Authentic Sunnah, follow Fit14, follow Dakwah to Fitness, follow Al Kamil. Guys, follow all the sunnah people guys. Follow tasbih. Okay guys, right? Kita nak bikin ni platform kira apa tau? Something yang different, right? Yang mana kita ada prinsip kita, tapi at the end of the day, kita still try to deliver apa yang kita nak deliver, bukan pasal orang cakap this is the way to deliver. Right? What we think this is the way to deliver, we think this is the way to deliver. Not because people yang ni, okay? Alright? So kita akan end kita punya session. Any other ni to add on? Aiwa, Abu Zaid, barakallahu fik. Okay guys. Kita habiskan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, barakallahu fikum, fi amanillah. Guys, ni baju brotherhood. Jangan lupa follow kita punya ni, okay? Hikmah Reservices, Hikmah Kuamash. Alright, assalamualaikum. Bisa. Fi amanillah. Assalamualaikum. Kalau takut Aksif ganas sangat, dakwah can post me Sulaiman, kami lembut sikit. Kalau takut Aksif ganas sangat, dakwah bil hikmah guys. Nak sambung apa macam? Nak sambung apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lembut lah sangat. Kita punya tetamu pun dah diri lah. Okay guys, selamat malam. Assalamualaikum. Pusing.